Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Harith Hakimi dan Ali Ahmad dari TVPSS. Selamat pagi warga SKPJ. Hari ini kita akan menyaksikan berlangsungnya Majlis Pelantikan Pemimpin Muda bagi tahun 2026. Inilah dia, barisan pemimpin kita yang sigap bergaya dan bersedia memikul amanah dan tanggungjawab. Mari kita mulakan temubual. Tanya atas pelantikan sebagai Ketua Murid 2026. Boleh memperkenalkan diri anda? Nama saya Muhammad Aikman bin Ramli dari kelas 6 Gigih. Anda sudah bersedia untuk memimpin? Ya, saya sudah bersedia untuk memimpin sekolah ini. Apakah janji anda yang paling penting sebagai seorang ketua dan pemimpin agar disiplin kawan-kawan kita terkawal? Saya akan menggunakan kata-kata yang menarik untuk bagi diorang diam dan mendengar arahan. Dan saya juga akan pastikan sekolah ni kalau boleh tak ada sampah langsung, semuanya bersih je. Semoga kepimpinan anda menjadi inspirasi. Terima kasih. Sama-sama. Jom kita temu bual Ketua Pengawas Pusat Sumber 2026. Tahniah atas pelantikan dan boleh ceritakan sedikit mengenai diri anda? Nama saya Shirley. Saya dari kelas 9 Yakin dan saya ialah Ketua Pengawas untuk tahun ni. Bagaimana anda nak yakinkan kawan-kawan kita yang budaya membaca itu sebenarnya sangat menyeronokkan? Seronok sebab kita dapat baca banyak pelbagai buku dan cerita dan komik. Banyak. Baiklah, jangan lupa kawan-kawan kita datang untuk memeriahkan Pusat Sumber SKPJ. Bye! Seterusnya bersama-sama kita adalah Ketua Pengawas ICT. Tanya, boleh memperkenalkan diri anda? Nama saya Muhammad Hadif Tashwi bin Muhammad Hanifuddin. Saya adalah Ketua Pengawas ICT untuk tahun 2026. Semuanya nampak sangat berkarisma pagi ni. Susah ke nak pegang jawatan sebagai pengawas? Tak susah, senang je. Oh. Baik buat kawan-kawan kita di SK Pakatan Jaya. Apakah aktivitinya menyeronokkan boleh dilakukan di pusat sumber sekolah? Boleh baca komik dan baca novel. Marilah datang ke pusat sumber sekolah. Oh, terima kasih. Apakah yang menyeronokkan di amal komputer? Mama komputer ada komputer dan aircon. Jomlah kita datang. Terima kasih. Majlis Pelantikan Pemimpin Muda 2026 ini menjadi simbol kepada permulaan pemimpin baru di SKPJ. Kita harapkan barisan pemimpin muda ini mampu membawa positif kepada sekolah. Saya Harith Hakimi dan Ali Ahmad dari TVPSS SKPJ melaporkan diri untuk anda semua dari Dewan SKPJ. Sekian dari kami. Terima kasih dan berjumpa lagi.